Cuba korang bayangkan kalau kita masuk satu bilik kosong, tiba-tiba kita terjumpa satu whiteboard yang macam ni. Apa yang akan kita fikir? Mesti kita akan tertanya-tanya, siapa yang lukis gambar ni? Kenapa dia lukis gambar ni? Takkan terlintaslah dekat hati kita yang lukisan ni dia terjadi sebab ada dakwat tertumpah atas whiteboard ni. Ataupun ada satu marker pen dia bergerak sendiri lukis lukisan ni. Tak logik. Apa lagi kalau kita kata lukisan ni tiba-tiba je muncul sendiri tanpa apa-apa sebab. Lagilah tak masuk akal. Kenapa semua tu tak logik? Sebab lukisan ni, dia terlukis elok. Dia punya bentuk dia punya rupa dia punya ukuran dia. Jadi tak mungkinlah dakwat yang tertumpah boleh menghasilkan satu lukisan yang elok sebegini. Maka pen ni pun, dia tidak ada kemampuan boleh bergerak sendiri. Dia tak boleh berfikir. Dia tak ada kehendak sendiri pun. Jadi kalau kita tak gerakkan marker ni untuk melukis, dia tak akan melukis. Dia akan terbiar macam tu sajalah. Okey, daripada situasi ini, kita boleh buat 3 kaedah yang penting. Yang pertama, sesuatu yang tidak ada, tidak boleh menciptakan atau mengadakan sesuatu. Macam whiteboard yang kosong ini. Dia tak boleh tiba-tiba mengadakan satu lukisan. Kaedah yang kedua ialah, sesuatu yang random tidak boleh menghasilkan sesuatu yang tersusun elok. Macam dakwat yang kalau dia tertumpah atas whiteboard ni, dia takkan menghasilkan satu lukisan yang elok. Yang ketiga, sesuatu yang tidak mempunyai kebijaksanaan dan kehendak tidak akan boleh mereka cipta sesuatu. Macam marker pen ni, dia tidak ada kebijaksanaan. Dia tidak ada kehendak. Jadi, marker pen ini, dia tak boleh mereka cipta suatu lukisan di atas whiteboard yang kosong dengan sendiri dia. Okey, sekarang kita bandingkan lukisan ni dengan diri kita dan alam semesta ni. Mana satukah penciptaan yang lebih rumit, lebih kompleks? Tentulah penciptaan diri kita dan alam semesta ni. Tapi bukankah menurut sains, alam semesta ini dia tercipta sendiri hasil daripada letupan Big Bang? Bukankah menurut sains, manusia dan haiwan tercipta daripada evolusi? Okey, sekarang cuba kita fikir Big Bang dan evolusi ini, adakah dia satu proses from nothing to something atau from something to something? Inilah masalah kalau orang belajar sains bukan sebab nak cari kebenaran, tapi dia nak cuba bukti Tuhan itu tak wujud. Big Bang ni ialah satu ledakan daripada satu titik kecil lalu menjadi alam semesta ini. Evolusi itu pula ialah satu proses daripada satu makhluk itu dia upgrade jadi makhluk yang lebih baik. Supaya apa? Supaya makhluk ni dia boleh survive dalam persekitaran yang mencabar dan yang berubah-ubah. So teori Big Bang dan evolusi ni dia bukanlah satu proses yang mana tiba-tiba je ada daripada tak ada. Bukan. Contohlah kalau ada orang kata walaupun proses Big Bang dan evolusi ini proses daripada sesuatu menjadi sesuatu yang lain, tapi proses itu berlaku sendiri. Jadi Tuhan tidak terlibat di dalam proses itu. Okey, kalau sensei katakan Windows Me ni dia boleh berevolusi menjadi Windows 11 yang sekarang ni tanpa perlu ada pembuat Windows. Ataupun telefon botol boleh berevolusi jadi smartphone yang sekarang ni tanpa perlu pencipta telefon, dia sendiri berevolusi. Ataupun kereta kuda ni dia berevolusi menjadi kereta moden yang sekarang ni tanpa perlu ada pembuat kereta. Adakah awak akan kata sensei ni bijak atau kurang cerdik? Of course lah awak akan cakap sensei ni gila. Tapi awak nak tahu orang yang lebih gila iaitu orang yang cakap Big Bang dan evolusi ni berlaku tanpa perlu ada campur tangan daripada pencipta alam semesta ini. Sebab Big Bang dan evolusi ini ialah satu proses yang sangat kritikal, sangat sensitif, sangat susah untuk dia menjadi berbanding dengan evolusi alat-alat teknologi tadi. Kalau ada silap sikit je, Big Bang dan evolusi ni dia tak akan jadi. Seorang ahli fizik dan kosmologi terkenal, Stephen Hawking, dia pernah berkata di dalam buku dia, A Brief History of Time, alam semesta masih terus berkembang hampir pada kadar kritikal. Jika kadar perkembangan alam semesta
selepas Big Bang, 1 saat saja berkurang sikit. Walaupun satu bahagian saja dalam 100,000 juta bahagian, alam semesta ini akan hancur semula sebelum ia mencapai saiz yang sekarang ini. So bayangkanlah kalau lukisan yang simple macam ni pun tak boleh wujud tanpa ada yang melukisnya, apa lagi diri kita dan alam semesta ini yang lebih rumit dan dahsyat dia punya penciptaan dia. Sebab itulah orang yang kata kita semua ni dan alam semesta ni terwujud sendiri tanpa ada yang menciptakannya. Dia mesti ada skru longgar lah dalam kepala dia. Inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran, surah At-Tur ayat 35 sampai 36. Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya? Atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? Bahkan mereka sendiri tidak yakin. Kita semua lahir daripada rahim ibu kita. Tapi bukan ibu kita yang cipta kita. Ibu kita sendiri pun tak tahu jantina kita laki ke perempuan masa kita dalam rahim. Lepaskan dekat doktor baru dia tahu. Ibu kita pun dia tidak boleh tentukan rupa kita macam mana, warna kulit kita macam mana, kita gemuk ke, kita kurus ke. Sebab bukan dia yang cipta kita dalam rahim dia. Jadi kalau bukan ibu kita yang cipta kita dan bukan juga kita yang cipta diri kita sendiri, siapa yang cipta kita? Sensei tak nak bagi jawapan lagi, tapi apa yang pasti, pencipta ini nampaknya ialah pencipta yang kita tak boleh nampak dia. Tapi dia boleh nampak kita dan berkuasa atas kita. Macam mana kita tahu pencipta tu wujud walaupun kita tak nampak dia? Lah, samalah macam lukisan tadi. Macam mana kita tahu lukisan ni ada yang melukis dia sedangkan kita tak pernah nampak pun pelukis dia? Sebab 3 kaedah tadilah. Pertama, sesuatu yang tak ada tak boleh mencipta atau mengadakan sesuatu. Kedua, sesuatu yang random tak boleh menghasilkan sesuatu yang tersusun elok. Yang ketiga, sesuatu yang tidak mempunyai kebijaksanaan dan kehendak tidak akan boleh mereka cipta sesuatu. Jadi, adanya diri kita dan alam semesta ini, itu merupakan bukti yang sangat kukuh menunjukkan adanya yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Pencipta inilah yang kita gelar dia sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu kita tak boleh nampak dia, tapi dia nampak kita dan dia berkuasa atas kita dan alam ini. Katakanlah tiba-tiba orang tanya, kalau betul Tuhan tu ada, kenapa masih ramai manusia dekat seluruh dunia ini hidup merana? Kenapa Tuhan tak tolong mereka? Pertama, kita jangan terperangkap dengan soalan ni. Soalan ni dia tak membuktikan langsung yang Tuhan tu tak wujud. Orang yang tanya soalan ni, dia sebenarnya keliru antara masalah kewujudan Tuhan dan masalah kehendak Tuhan. Tuhan nak tolong atau tak orang-orang yang merana tu, itu isu kehendak Tuhan. Tak ada kaitan pun dengan isu masalah Tuhan tu wujud atau tak. Ibarat lukisan ni lah, pelukis nak colour lukisan ni atau tak, itu isu kehendak pelukis, bukan isu pelukis tu wujud atau tak. Sebab kita tahu pelukis tu wujud, cukup kita nampak sebab lukisan ni wujud. Tak perlu kita tengok ada colour ke tak. Macam tu lah juga kita tahu Tuhan tu wujud sebab kita dan alam semesta ini wujud. Bukan sebab kita tengok ada manusia merana ke tak. Kalau betul kita nak faham kenapa ada manusia merana dan bahagia, kita kena faham dulu kenapa Tuhan ciptakan manusia itu sendiri. Samalah macam lukisan ni. Kalau kita nak faham kenapa pelukis ni dia tak warnakan lukisan ini, kita kena faham dulu kenapa pelukis ni lukis lukisan ni. Jadi bila kita dah tahu kenapa Tuhan ciptakan kita, barulah kita akan nampak kenapa ada orang hidup bahagia dan kenapa ada orang hidup merana. So kenapa Tuhan ciptakan kita? Sebelum kita nak mendalami soalan tu, first kita kena tahu dulu siapa Tuhan sebenar yang menciptakan kita. Sebab dekat dunia ni ada macam-macam Tuhan yang disembah. Jadi mana satu Tuhan yang betul? Sebab Tuhan yang cipta kita saja yang tahu apa tujuan dia cipta kita. Kalau Tuhan rekaan, dia tak cipta kita. Jadi macam mana dia nak tahu apa tujuan kita dicipta? Sebab tu mencari Tuhan yang sebenar itu persoalan yang sangat penting dalam hidup. Jadi macam mana kita nak tahu siapa Tuhan yang sebenar? Kita kan tak boleh nampak Tuhan. Kalau nak tahu, teruskan bersama Sensei pada episod seterusnya. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد